Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat tutorial untuk puyuh elektrik. Puyuh elektrik yang ada kerak dekat dalam. Ada kerak nasi kat dalam. Tutorial dia macam mana saya nak lembekkan yang nasi sudah kerah di puyuh ni. Biasanya ada beberapa cara lah. Ada satu cara dia rendang air panas. Ada cara yang kedua dia letak sikit ciru je air, biar je satu hari dia akan lembut balik. Lepas tu senang kita cuci. Ini tutorial dia. Saya nak buat cara mudah je. Ambil air satu, cuah kat dalam, cuah je dan ni satu gelas cukup lah. Okey, yang lepas tu kita on servis. Okey, hidup ni kan. Okey, hidup ni jangan tekan, biar jadi hidup macam ni. Bisa tekan dia ada ni. Ni untuk kita masak nasi. Tak payah. Kita biar je macam ni je. Okey. Lepas tu tutup. Ataupun untuk ni nasi tundunan tutup. Kita tunggu dah 3 minit. Yang kerak ni akan jadi lembut, senang kita nak basuh. Okey, itu sajalah tutorial dia. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Ni sambungan part 2 sambungan video sambungan. Okey, kita tengok nasi kat dalam. Nampak tak? Dia sudah lembek. Bila kita kita tak payah pun nak serta-serta dengan dawa besi ke, dengan beru besi ke. Kadang biasanya puyuh ni akan rosak kalau ni. Dia bercalon kalau kita serta dengan sabuk besi tu. Dia akan jadi rosak puyuh ni. Jadi kita nak makan pun bahaya lah. Sebab benda ni kita tak tahu lah kimia apa ke. Jadi buat gini lah, rendang je. On je suwi, tak payah nak akak. Itu kalau kita on suwi ke atas, on suwi ke bawah, dia akan kita ibarat kita macam nak masak nasi. Tak payah, biasa je. Tak payah, tak perlu. On je suwi ni, dah settle. Dalam masa 3 minit dia dah kembang nasi. Ni panas ni. Panas ni. Puyuh ni panas. Sebab dia tak masak, dia cuma kita on je pula. Tapi puyuh ni akan jadi panas. Tapi tak adalah panas sangat. Dia suang-suang je. Suang-suang kuku. Jadi senang lah kita nak basuh. Jadi senang. Dia dah kau habis lah nasi. Senang. Nanti kita tunjuk cara apa ni. Kita bilah macam tu je dengan air. Dia terus nasi kat dalam ni tu lokoh. Okey. Tengok dia betul dah lokoh semua dah. Kita tengok. Okey, tunduk dia pun dah lokoh nasi. Dia dah. Senang kita guna tangan dia. Biasa dah pakai benda ni kan. Benda ni sebenarnya rosak puyuh ni. Sebenarnya dia bercalau puyuh ni. Jadi ada kemikal dia apa. Kita pakai spanning je. Dah cukup lah. Spanning saja dah cukup. Kita tengok dah habis dah nasi. Kan clear. Ada lagi baki-baki dia ni gosok dengan sepang pun dah hilang lah. Kita tunggu air dalam ni kering dulu ataupun kita sebelah. Okey, tengok kita start dengan sepang je ni. Kita kasi apa? Sebelah rakang, sebelah basuh. Ini cara mudah je lah. Cara untuk gosok puyuh. Saya nak serta-serta dengan besi. Okey. Nampak tak? Kan bersih. Lepas dulu ni tengah nampak kau orang serta. Pas serta nak calo balo kali. Ini disentar dengan ini. Diserta dengan ini dia bercalor. Saya tak suka macam tu. Jadi saya letak air, saya kentang je dalam tempat yang ni, tempat kita nanam nasi. Senang. Dah settle. Okey. Assalamualaikum.